Minta cerai tu belum kena cerai lagi, minta cerai, tertutup pintu syurga. Mek weh, haram masuk syurga. Faham? Jadi banyaknya bini minta cerai ini sebenarnya akhlak dia tak boleh. Nabi kata ayyuma imra'atin sa'alat talaqan min zawjiha, mana-mana isteri yang suka meminta cerai dari suaminya min ghairi ba'sin, dengan tidak ada jahat salah apa-apa. Nampak? Fal jannatu haramun 'alaiha, maka syurga haram atas perempuan seperti itu. Jadi korang sabar-sabar. Faham? Malaikat 5 perkara boleh minta cerai. Nombor 1, suami tak beri nafkah. Nombor 2, suami larang buat yang wajib, larang semayang, larang tutup aurat. Nombor 3, suami suruh buat yang haram, ajak liwat, ajak berjudi, ajak minum arak dan sebagainya. Nombor 4, suami dera, sepak terajang, pelangki atau muka. Faham? Nombor 5, suami kena penjara. Kebanyakan negeri dalam Malaysia minimal 3 tahun penjara. Orang paling comel atas muka bumi masuk api jadi uduh. Dah kita dah masuk pergi uduh dah. Dah kalau masuk, lu fikir sendirilah. Faham?